Aku nak sangat didengari. Tapi tu sangatlah mustahil. Apalah nasib jadi abang yang tak boleh bersuara macam ni. Abang, termenung apa tu? Nah, makanlah aiskrim ni sebelum cair. Penat tahu ada beratur tadi. Perut dia sakit lah pula. Abang pegang ni jap. Adik nak lari pergi tandas. Adik, nak lollipop tak? Jom ikut abang. Ada banyak kat dalam sana. Tak nak lah. Abang kata jangan ikut orang yang tak kenal. Diam. Ikut aku kalau tak nak kena pukul. Apa ni? Jangan. Tolong. Apa budak ni buat? Dia nak aiskrim lagi ke? Entah, pelik-pelik je. Siapa Jangan nak layan. aku. Nyawa adik aku tengah dalam bahaya, tahu tak? Cukup. Kalau suara aku tak boleh panggil orang, biar lukisan aku yang tunjuk. Tengok tu. Dia tulis apa tu? Adli, Daniel. Ya Allah, nasib baik korang tak apa-apa. Terima kasih abang. Abang memang hero Adli. Terima kasih Daniel, selamatkan adik. Ibu bangga dengan Daniel.